Assalamualaikum guys. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat lah daripada perkongsian yang FI sampaikan saban hari ini kan. So hari ini nak cerita pasal topik apa? Nak cerita pasal topik beza ilmu dan pengetahuan. Sebenarnya kan tuan-tuan dan puan, maklumat-maklumat yang masuk ke dalam diri kita tu kan, kita sebenarnya kena tahu dia ada perbezaan antara ilmu dan juga pengetahuan. Kan, bukan semua maklumat tu ilmu dan bukan semua maklumat tu pengetahuan kan. So basically ilmu adalah apa? Ilmu adalah pengetahuan yang bersumber daripada Allah Ta'ala, mencakupi wahyu, Quran dan hadis serta pemahaman mendalam tentang hakikat ketuhanan, syariat dan akidah. Tu cerita dia. Ilmu tauhid, tafsir, fiqh dan sebagainya tu termasuk dalam ilmu lah. Maknanya semua-semua yang yang ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala tu, kena-mengena dengan Quran tu, dia bersifat ilmu. Yang benar itu. Kan. Kemudian pengetahuan, maklumat yang kefahaman yang diperolehi melalui akal, pengalaman atau pengamatan, baik bersifat duniawi, sains atau teknologi maupun umum. Pengetahuan teknikal, pertanian, matematik, engineering, doktor, sejarah dan sebagainya, itu dikira pengetahuan kan. So basically tuan-tuan dan puan, sebenarnya kan tujuan ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah kan, untuk memahami syariat dan menyempurnakan ibadah. Iaitu fokus pada kehidupan akhirat dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan dan fokus ilmu. Tapi pengetahuan pula tujuan adalah untuk memenuhi keperluan duniawi, memajukan kehidupan manusia, menyelesaikan masalah partikel. Itu benda-benda yang macam tu lah. So tuan-tuan puan, so cerita dia kan, kalau kita tanya kan, dalam diri tuan-tuan puan ada ilmu, ada pengetahuan ke, atau ada cacat merbah? Itulah jadi masalah dia kan. Sebab kita tak jaga kan benda-benda yang masuk dalam diri kita, yang benar atau tak benar kan. So kadang-kadang kan apa juga kita tengok, kita ikut saja kan. Daily ni saya tengok ramai yang orang-orang kita Islam kan, yang dekat TikTok kan, main belasah aja kan. Kadang-kadang orang tu orang-orang ternama, tapi kalau cakap tu macam marah-marah aja nak menyampaikan benda-benda kan. Kadang-kadang kita fikir balik kan, kenapa nak marah-marah kan. Sebab apa tuan-tuan puan, Nabi tak buat benda-benda macam tu. Kadang-kadang buat pula TikTok yang soal orang sana, soal orang sini kan. Lepas tu macam pandai sangat kan. Tak boleh tuan-tuan. Nabi tak pernah buat macam tu. Kan, kita soal orang, betul orang tu tak boleh jawab kan. Lepas tu kita mengaibkan orang tu, kita degrade orang tu. Tak boleh. Itu bukan akhlak yang mulia. Kan, ilmu tu sendiri tak perlu jerit-jerit kan. Kita cakap pelan-pelan pun dia ada kekuatan di sini, dia ada roh di sini, dia ada cahaya ilmu ni. So dia akan pergilah ke dalam hati-hati yang bercahaya juga. Kan. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum. Bye.